parut di muka akan hilang ke sis? Saya baru buat laser. Ada tinggal sikit-sikit parut. Dia macam ni, kalau awak buat treatment laser dan ada tinggal sikit-sikit parut, jawapan dia akan hilang. Contohlah, kalau awak nak go next treatment untuk hilangkan parut yang sikit-sikit tu, dia akan hilang insya-Allah. Kalau awak tak mau go next, dia punya buat laser, dia akan hilang juga. Tapi dengan syarat awak punya basic rutin awak, basic skincare awak kukuh dan dia bantu untuk keep jaga kelembapan kulit awak. Maksudnya kulit awak tu maintain lembab lepas awak buat laser. Sebab selalu orang buat treatment laser ni kulit dia akan kering sikit. So dengan menjaga benda tu, maybe lah dia tak secepat laser, tapi bila dibagi masa 3 ke 6 bulan, parut tu akan berkurangan. Kenapa parut tu boleh berkurangan? Sebab kulit kita ni, kalau kita tak pakai apa-apa skincare, kita hanya menjaga basic. Dia dah ada mekanisme yang membantu menyelesaikan masalah kulit. Contoh macam parut kan. Parut tu adalah masalah kulit. Kulit sendiri yang akan treat. Tapi awak kena bagi satu benda kat dia untuk diteruskan hidup dengan baik. Kelembapan pada kulit. Protection untuk dia dan kebersihan. Sebab tu basic adalah penting.